Okey, jom kita terus masuk ke topik hari ini. Dalam kupasan kali ini, kita nak sembang pasal satu benda yang saya pasti kita semua pernah atau sedang lalui. Ketahanan kat tempat kerja. Kita akan selami beberapa pandangan yang sangat menarik dari buku NLP at Work dan juga intipati perkongsian dari K. Darus. Ini bukan sekadar teori motivasi biasa tau. Ini sebenarnya tentang satu kerangka pemikiran yang secara harfiahnya boleh ubah macam mana kita berfungsi kat pejabat setiap hari. Jadi, kalau korang pernah rasa stuck atau hilang semangat bila kerja makin bertimbun, kupasan ini memang khas untuk korang. Jom kita mulakan. Kita mulakan dengan bahagian pertama, realiti cabaran tempat kerja. Korang perasan tak? Dekat office kan, beban kerja makin bertambah, deadline tiba-tiba dicepatkan atau kadang-kadang ada salah faham dengan tim. Benda-benda macam ni memang tak boleh nak lari. Selagi kita bekerja, masalah memang sentiasa ada. Tapi ini bawa kita kepada satu persoalan yang sangat-sangat kritikal. Kenapa ada rakan sekerja kita, bila bos minta report last minute, dia boleh chill je. Dia cepat bangkit, cari jalan dan siap kerja tu. Tapi ada kawan yang lain, bila kena uji benda yang sama, terus down, mengeluh panjang dan hilang arah. Apa sebenarnya yang membezakan diorang berdua ni? Jawapannya ada pada bahagian kedua ini, rahsia pendekatan minda NLP. Benda ni sangat membuka mata tau. Pendekatan NLP ni, dia tunjukkan perbezaan ketara antara dua jenis mindset. Secara automatiknya, otak kita ni memang suka sangat fokus kat masalah tu sendiri kan. Kita sibuk fikir betapa susahnya nak siapkan task tu. Tapi NLP ajar kita buat satu anjakan paradigma yang besar. Daripada kita pening fikir pasal masalah, kita ubah fokus kepada bagaimana cara kita berfikir tentang masalah tu. Ia bukan pasal nak selesaikan krisis tu serta-merta, tapi ia ibarat kita tukar cermin mata yang kita guna untuk tengok krisis tu. Bila kita berhenti taksub dengan masalah dan mula kawal tafsiran minda kita, percayalah, keseluruhan cara kerja kita akan berubah. Kita yang patut kawal minda, bukan masalah tu yang kawal kita. Bila kita dah tukar cermin mata tu, ini bawa kita ke bahagian ketiga. 3 kesan perubahan paradigma. Bila korang akhirnya berjaya ubah cara korang pandang cabaran, transformasi yang berlaku tu memang wow, sangat menyeluruh. Ada 3 impak utama kat sini. Pertama, kita mula belajar dari apa yang sebenarnya berfungsi. Daripada buang tenaga merungut kenapa projek tu gagal, mindset NLP ni latih kita cari formula kejayaan dari pengalaman yang lepas. Kedua, korang akan mula rasa masuk ke dalam zone atau flow bila buat kerja. Pernah tak buat kerja rasa lancar je sampai tak sedah jam dah pukul 5? Bila fikiran selaras dengan tindakan, kerja dah tak rasa macam paksaan. Dan yang ketiga, kita betul-betul percaya pada potensi diri. Sumber rujukan kita tekankan yang setiap orang ada potensi yang luar biasa. Cuma, ia tunggu masa dan cara yang betul je untuk dikeluarkan. Seterusnya, kita tengok bahagian keempat, cabaran sebagai isyarat pertumbuhan. So, poin paling penting kat sini ialah macam mana kita nak apply benda ni dalam rutin kerja harian kita yang penuh stres tu. Selalunya, kita nampak cabaran tu macam halangan besar kan? Macam sekatan jalan raya yang rosakkan mood dan hentikan momentum kita. Tolak tepi pemikiran tu. Mulai hari ini, cuba pandang cabaran tu sebagai satu isyarat atau signal untuk berkembang. Ia bukan nak blok korang, tapi ia macam papan tanda yang cakap, hey, inilah masanya untuk korang tingkatkan skill, perbaiki strategi dan keluar dari zon selesa tu. Sebenarnya, setiap cabaran tu adalah satu peluang golden yang tengah jemput korang untuk jadi versi profesional yang jauh lebih mantap. Cuba kita berhenti sekejap dan hayati ayat ni. Bila cara kita berfikir berubah, cara kita bekerja juga berubah. Ia sangat ringkas, tapi kesannya mendalam. Ini adalah intipati utama kita hari ini. Apa-apa perubahan yang korang nak nampak kat luar, macam kepantasan siapkan kerja ke, cara korang komunikasi dengan tim ke, semuanya wajib bermula dari dalam. Kalau korang nak result yang berbeza, tak logik kalau korang masih nak guna cara fikir yang lama, betul tak? Transformasi asas dalam cara berfikir ni secara automatik akan cipta satu lonjakan yang luar biasa dalam prestasi kerja korang nanti. Jadi, sebagai penutup untuk kupasan ketahanan minda kita hari ini, saya nak tinggalkan korang dengan satu soalan favourite terus dari intipati rujukan kita. Faham ke faham? Soalan ni bukan sekadar nak test korang faham teori atau tak, tapi ia nak tanya, adakah korang betul-betul bersedia nak amalkan benda ni esok bila masuk office? Pilihan sekarang 100% kat tangan korang. Nak biarkan cabaran tu terus jadi penghalang atau nak jadikan ia signal untuk korang pecut dan berkembang dengan lebih laju? Fikir-fikirkanlah ya. Teruskan belajar, adjust mindset tu sikit dan tengok sendiri macam mana dunia kerja korang akan berubah. Jumpa lagi!